Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ketiga. Hari raya ketiga. Operasi 3 orang je hari ni. Seorang beraya sangat. Konon-kononnya. Orang takut bini tu lah gaya. Kita operasi hari ni untuk menunaikan hasrat peminat-peminat madu lebah jabun. Jadi kita buat video lah hari ni. Dua sarang je hari ni kita buat. Hal lain tu kita tak buat. Kita ambil rendah-rendah. Sebab licin, hujan sikit malam tadi. Hari pun malah okok sangat. Nanti kalau banyak sangat ambil, orang kan berokok kan. Jadi kita ambil madai penuh. Seton ni kan. 2 ton ni kan padah lah. Tu dia sarang dia. Tinggi lebih kurang dalam 15 ke 20 kaki ni. Hari ni tak pasang mayang. Mayang sawit tak pasang bawah. Tak tahulah dekat mana dah ni kau tengok. Demo ni saja kerenak ke kuah. Sebab nak bagi sengat raya. Tahu dah kuah ni penakut. Nak bagi sengat raya. Bantainya tak hidupnya api di bawah. Kejap lah ni gaya. Nak bagi ustaz sengat raya. Orang macam kuih raya. Siapa yang berminat boleh order sekarang. COD tak ada. Come my house. Kata orang putih. Sambil-sambil beraya. Boleh makan madu. Ni di kampung ... Tak boleh sebut. Takut lipat di kutu. Kutu tak sunat ramai. Kalau sunat tu tak pelik kan. Ni tak sunat. Tu yang putih tu lah. Kepala madu dia. Sedang molek. Nutuk kita orang. Alhamdulillah. Dia nak nyambur dah tu ke pangkai tu. Gaya-gaya macam nak nyambur ke pangkai dah tu. Tak payah ambil belah pangkai tu biar je. Biar dia buat balik. Boleh makan round kedua. Alhamdulillah ibu pun tak garang. Makanlah madu, tuan-tuan, puan-puan. Jangan tunggu sakit dah teruk sangat baru nak cari madu. Amalkan makanan sunnah ni. Carilah saya. Setakat stok ada saya bagi. InsyaAllah tak bercampur dengan apa-apa. Lagi boleh kita elok ke setitik air pun kita elok kan. Lepas tu satu lagi untuk pengetahuan peminat madu. Madu ni dalam Quran memang dia dah sebut dah. Pelbagai rasa. Jadi kalau dapat masam ke pahit ke. Biasa tu. Sebab saya pun setiap kali turun saya tak rasa madu ni. Sebab ada orang mengadu pasal masam lah. Pahit tu benda tu biasa. Dan peringatan yang kedua, janganlah isi dalam peti. Ya. Tu yang putih itulah kepala dia. Adalah dalam rasanya 3-4 kilo ada tu. Ya. Tu yang putih itulah kepala dia. Saya tukar angle sikit. Tak dapat.
Tak dapat angle sedap sini lah juga. Ha? Nampak tu sepupu. Tu orang panggil anak bodoh. Dia besar di kepala, kecil di pangkai. Anak bodoh gila ada budak. Saya main tali ni untuk kita akan bawa apa? Mungkin separuh tahun tu insya-Allah ada rasa. Bila Tok Perai datang dengan khabar suruh tahan tu makna berat lah tu. Dah. Dia sikit pun. Dia dah attack dah ni. Jadi. Bocor dah. Bocor dah tangan. Tangan dah bocor dah. Makan sikit raya. Saya cuba bertahan. Mampus. Bak baru sekor. Kalau banyak kau terlepas telefon. Ayo, tadi. Bak madu banyak, saya tunggu lah. Dah balik dah. Orang marah bukan ambil juga.